Ini rumah Kopradin. Saya panggil Kopral ni sebab dia, masa saya jumpa dulu, saya panggil dia Kopral. Dia berhenti pangkat apa, saya tak tahulah. Ini rumah dia, nampak. Ui. Ini orang yang minat dia ni. Ikan kelah seekor pun dekat 1,5 kilo ni. Okey. Ini burung dia. Puyuh pun dah ni. Rumah ni, rumah kali kedua sampai. Rumah yang sama. Dulu ada telaga besar kat sini. Rumah incas saya. Okay, terima kasih. Ni orang Kelantan kata bidah plastik. RM500. Minyak biasa ni satu. Dia ada tak penarik dia ni. Mana penarik dia? Penarik dia ada. Dia ada alat dia. Anak kawan abang ni dia juara bidah, juara plastik. Tengok. Ni lah rumah encah kita. Rumah kita tak ada macam ni. Ini loteng dia. Itu baju aku tu. Baik punya. Tandas dia. Oh, terbaik. Ini tinggi ni. 2 tingkat. Ni macam gaya tingkat ketiga lah ni. Loteng. Ni malam ni. Malam tak boleh buat apa lah. Nampak tu. Pucuk apa. Bunga kantan dia. Pokok pisang dia. Nampak tinggi ni. Tandas dia tadi. Tu dia mak. Memang terbaik lah. Ni satu lagi. Ni tingkap. Lepas tu ni lagi satu. Buka pintu. Jangan buka. Besok nak buka. Ni. Gambar-gambar Kopral aku. Ni apa watika jadi ketua kampung. Ni anak dia. Anak dia. Tentera laut. Kawai.
Anak dia ada 10. 2 orang ni perempuan, lain semua lelaki. Buat tahniah dia dulu sama dengan aku. Tapi berjaya dia mendidik anak dia sampai jadi pegawai tentera. Walaupun dia dulu sebagai seorang korporal je dalam askar. Tahniah tengok anak dia. Kak Wai. Okay, itu je lah aku nak cerita.